Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Rafizi Ramli mendakwa siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadapnya berhubung program VC Silicon dan Pelan Peralihan Tenaga Negara NETR bermotif intimidasi. Beliau mendakwa tindakan itu susulan pendiriannya yang menuntut Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki digantung tugas serta-merta. Menurut Rafizi, kedua-dua dasar itu dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas melalui proses kelulusan menyeluruh termasuk di peringkat jawatankuasa, Kabinet dan Jemaah Menteri. Beliau menjelaskan NETR dilancarkan pada Ogos 2023 manakala program VC Silicon bersama Am Holdings dimeterai pada Mac 2025 dan sepanjang pelaksanaannya tidak timbul sebarang kontroversi sehingga beliau lantang mempersoalkan kedudukan Azam Baki berikutan laporan Bloomberg. Katanya rundingan dengan Am dibuat secara berperingkat melibatkan Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan dan MITI sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebanyak 3 kali dan diluluskan. Rafizi menegaskan Kementerian Ekonomi hanya merangka dasar serta tidak mempunyai kuasa perolehan atau kontrak. Sebaliknya, perjanjian ditandatangani oleh MIDA di bawah MITI dengan kelulusan Kementerian Kewangan selepas disemak Jabatan Pegawai Negara dan Kabinet. Beliau turut menafikan berlaku kebocoran dana awam atau wang dimasukkan ke dalam akaunnya serta menyifatkan dakwaan perjanjian dibuat secara tergesa-gesa sebagai tidak berasas. Berhubung NETR, beliau berkata pelan itu tidak melibatkan perolehan kerajaan atau dana awam. Sebaliknya membolehkan syarikat swasta membangunkan projek tenaga bola baru untuk membekalkan tenaga hijau terus kepada industri.